rakan kongsi backstab. Benda ni memang lazim terjadi. Siapa yang bergelar business owner tu, saya believe at one point memang you akan melalui benda ni. Benda ni telah berlaku kepada saya juga. Kalau bukan sebab backstab pun akan terjadi perselisihan faham. Sebab you lah, to me perkongsian ni dia macam you masuk dalam satu perkahwinan. Sebab apa tahu, relationship between rakan kongsi ni is based on trust. Kalau you dapat rakan kongsi yang banyak buat hal, yang tipu, yang perdayakan you, bagi saya memang masak lah. How do you want to take action against rakan kongsi macam ni? Well, of course, you kena dapatkan nasihat peguam, dan peguam akan teliti bahan bukti you, tengok apa yang telah dilakukan sepanjang perkongsian tu berlangsung, dan lepas tu kita akan advise sama ada apa next step yang boleh dibawa. Kalau ada agreement, kita akan kata pasal breach of contract lah. And kalau tak ada agreement, then we can go bawah Partnership Act, dan kita akan memohon perintah pembubaran perkongsian. It really depends on the case to case basis. Tak ada dua case yang sama.